Assalamualaikum, selamat petang guys. So hari ni dia nak share kepada anda satu unit kereta ni customer nak jual. So dia nak trade-in, nak beli kereta barulah. So yang mana kata berminat nak cari Mercedes-Benz CLA 45 yang ni tahun 2018 kalau tak silap saya. Nanti boleh PM saya untuk dapatkan detail grant dia. Tahun 2018, rim pun dah lain, rim dah baru. Lepas tu kereta boleh tengok condition dia macam mana, okey? So yang mana kata berminat nak buat appointment, boleh datang ke showroom. Yang ni AMG CLA 45S dengan AMG front grille depan dia ni, warna malap. Lepas tu dia ada punya lampu. Ini dia punya brake caliper dengan dia punya rem, okey. So ni brake caliper, rem. Lepas tu dia ada stripe lagi sebelah sini, okey. Ini bahagian dalam dia. Ini bahagian dalam dia. Lepas tu ini dia punya mileage. Sekejap dah punya mileage. Ok, 130,349 km. Yang ni CLA 45S, dia pakai semi bucket seat. Ok, nampak dia punya bucket seat dalam dia. Dia bukan pakai AMG bucket seat. So ini bahagian tombol gear, bahagian display dia. Ok, so yang mana kata berminat nak cari CLA 45S, korang boleh contact Din, boleh datang ke showroom untuk view lah. Ini bahagian belakang dia. Ok, ini bahagian belakang dia, kapet. So ini bahagian depan. Dia pakai full leather AMG steering. Okay, push start button semua ada. Yang ni tahun 2018 kalau tak silap saya. Nanti korang boleh request copy grant dia. Kita akan bagi copy grant. Nanti kita tengok detail dia. Okay, CLA 45S. Ada sunroof, ada Burmester sound system kalau tak silap saya. Double exhaust, dua kiri dua kanan. Dia pakai double exhaust. Tengok bahagian dalam dia. Ok, ini bahagian dalam dia ada push start button. Semua ada lah. Ok, ada ambient light. Nampak ada ambient light. Pun ada ambient light juga. So ini dia punya display dia. Display ni saya tak pasti yang ori ataupun owner dah tukar. So ini dia punya tombol gear macam model GLA. Tombol gear RNDP. Cuma ada individual, comfort, sport, sport plus dengan race. Sebab dia model CLA 45S, dia ada race mode. Ok, interior dia warna, dia pakai full leather. Ok, interior dia pakai full leather dengan stitching warna merah. Nampak stitching di warna merah bersama juga. Ok, so siapa yang berminat nanti boleh contact Din, boleh buat appointment datang ke showroom. Ok, Assalamualaikum, bye bye.